Okay, insyaAllah kita dah kenal dah kan apa itu sihir selepas sedikit. Jadi jom Ustaz tunjuk apa itu sihir yang sebenar. Okay. Dia nampak kan? Tu ada gambar kepala kambing, api. Ini bomoh ni, bomoh. Ini benda yang syirik lah kepada Allah SWT. Bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ini antara bentuk-bentuk sihir yang kita boleh jumpa. Ini jampi, kertas jampi lah. Ustaz sendiri pun tadi nak baca. Orang yang apa? Yang bentuk ilmu dia boleh baca. Okey, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan tengok ini adalah video daripada buku siap saya telah ambil mereka mempromosikan sihir-sihir untuk tangan kaki, dan ini dia sedang letakkan lilin di atas satu patung yang nampak seperti patung tu dia letak gambar orang upah. Dia sedang berlilin, mungkin kepanasan ke atau mungkin sihir, dan juga mungkin ini adalah ilmu hitam ataupun ilmu pengasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan dan puan dah tengok tadi video tadi, yang mana hari ni zaman akhir zaman, lebih banyak lagi sihir-sihir yang akan dilakukan. Lebih mudah untuk mendapatkan khidmat bomoh ataupun sihir, yang seperti mana kita tengok hari ni dipromosikan dalam TikTok, dalam Google, dalam Facebook. Jadi hati-hati kepada semua. Nasihat saya kepada semua agar berhati-hati apabila memuat naikkan gambar-gambar di sosial media, dan banyakkan amal kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. InsyaAllah kita minta doa supaya kita ni dijauhi dan dilindungi daripada segala perbuatan-perbuatan terkutuk ini, perbuatan-perbuatan sihir laknatullah ini. Jadi itu saya pesanan saya, hati-hati semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tu kita dapat serba sedikit lah tentang apa itu sihir kan. Boleh nampak gambaran kan sihir tu semua? Okey. Takut seram tak sihir ni? Seram. Jahat tak sihir ni? Jahat. Jadi janganlah buat. Okey ni tengok. Sampai sihir ni kan, dia tidak hanya kita boleh baca. Tak puas hati anak ditegur tak siapkan kerja sekolah. Wih, awak semua janganlah sihir ustaz kan. Kalau ustaz tegur awak tak siap kerja sekolah. Tengok, guru disihir kerana tegur pelajar, sedangkan guru tersebut menjalankan tanggungjawab, tapi ibu bapa tidak berhati. Dia sihir-mihir ni wujud apabila ada penyakit hati dalam diri kita. Tak, bukan saja orang tak terkenal, orang terkenal pun boleh disihir. Contohnya kita penyanyi antara yang famous kat Malaysia kan, Andy Bernardi. Sihir dijaskan mental Andy Bernardi. Orang biasa, orang terkenal tidak terlepas dari sihir. Jadi kita kena sentiasa mengamalkan bacaan Al-Quran, solat, jaga solat. InsyaAllah Allah lindungi kita. Okay, santau ni jenis sihir lah. Alatan sihir dan apa? Orang Arab pun tak terlepas daripada sihir. Kita nampak macam alim orang Arab ni, tak semestinya. Sihir ni melibatkan semua bangsa. Okey, baik, kita baca dalil pengharaman sihir ni. Okey, ustaz baca, awak ikut boleh? Boleh. Okey, 1, 2, 3. An Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ijtanibus sab'a al-mubiqati qalu Ijtanibus sab'a al-mubiqati qalu Ya Rasulullah wa ma hunna Ya Rasulullah wa ma hunna Qala
Asyirku billah Asyirku billah wasih. Wasir. Okey. Siapa nak baca masa dia? Okey. Siapa dah suka rela? Cepat. Kalau tak siap pilih. Zul. Saya tak. Okey. Daripada, Bangun. Baca kau-kau. Biar kawan-kawan semua boleh dengar. daripada Abu Hurairah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, elakkan 7 perkara yang membinasakan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Nabi Muhammad bersabda, syirik kepada Allah dan sihir. Okey, pandai. Okey, sebagai selingan dalam pembelajaran kita hari ini, Ustaz ada game, permainan. Siapa nak join game? Saya. Okey. Okey, kita mulakan. Satu, Ustaz nak awak semangat Boleh. Siapa yang jawab betul, lelaki atau perempuan, Ustaz bagi hadiah. Yay. Okey. Mula. Okey, pilih kotak satu dulu. Tiga. Okey, kotak 3. Okey, baca. Syirik mengatakan kesempurnaan tubuh, hati atau akal orang yang disihir tanpa Saya. B lah. Okey. Sila terakhir. Kita lepas ni kita try sekali lagi. Okey. Kamu entah. 5 Ustaz. 5. Okey, kita ke kotak 5. Adakah anda bertuah? Jawab. Habis masa sekali lagi. Okey. Kotak 5. Okey, baca ramai-ramai. perbuatan sihir bertujuan untuk menimbulkan kebencian dan B. Okey, ramai pilih A. Betul ke tak? Kita cuba. Okey, betul. Okey, kita pergi kotak seterusnya. Kotak berapa pilih? 4. Okey, banyak 4. Haram. Tak haram. A. Dia terakhir. Salah. Cuba lagi. Okey, kita pergi ke kotak. Pilih. Satu. Okey, sihir mendatangkan. Okey, jawapannya jawapan betul. Okey. Pilih kotak seterusnya. 6. B. Aulat. Ustaz nak aulat jawab. saya rasa B. Kurang tepat. Kita cuba lagi. salah. Okey. Balik. Nombor 2. Sihir menggunakan syaitan sebagai salah satu. Okey. Okey, cepat. MD. Saya pilih 4. 4, kotak 4. Kita tengok kotak 4. Hukum mengamalkan sihir adalah saya kepandai haram, Ustaz. Oh, yakin? Ya. Suka yakin awak. Okay, next. 2 soalan lagi. Ya. Sila. 3 Ustaz. 3. Kita pergi ke kotak 3. Apa yang awak rasa jawapan dia? Saya rasa rasuah seksi. Rasuah. Aduh. Kita try. Macam ni banyaklah dapat hadiah macam ni. Betul. Okay, last kali, Zul. Saya tak. Tunjukkan banyak laki ni boleh. Perbuatan sihir mengandungi unsur syirik.
Pandai kita. Okey, yang lagi yang salah tadi. Siapa yang nak jawab balik? Akmal. Akmal. Lindungi martabat kita, Akmal. Betullah kamu betul. Sihir ialah ikatan jampi dan perkataan yang diucapkan ditulis atau dibuat bentuk-bentuk. B, Ustaz. Okey. Kita B. Ya. Okey, kita tengok markah dia. Okay, semua betul kan? Yes. Banyak. Okey, sebenarnya yang kita nak jawab dalam kuis tadi Ustaz tengok awak semua pandai kan. Yang hukum mengamalkan sihir ni seram tengok. Nampak jahat gila kan. Jahat sangat kan. Pocong. Coklat, Ustaz. Coklat. Lain teh sawak ni. Okey, kita baca sama-sama. Hukum mengamalkan sihir. Hukum mengamalkan sihir. Okey, Zul ke depan. Okey, sini. Kita nak Zul diri kat sini. Zul tengok kawan-kawan sambil baca. Okey, kawan-kawan semua ikut Zul baca. Boleh. Okey Zul, 1, 2, 3. Hukum mengamalkan sihir adalah haram Hukum mengamalkan sihir adalah haram dan dikategorikan sebagai dosa besar. dan dikategorikan sebagai dosa besar. Perbuatan sihir Perbuatan sihir mengandungi unsur syirik. mengandungi unsur syirik. Ahli sihir Ahli sihir menggunakan syaitan dan jin menggunakan syaitan dan jin sebagai pengantara. sebagai perantara. Okey, pandai Zul. Tepuk tangan semua Zul. Terima kasih Zul. Okey, Akmal. Silakan. Pak Akmal. Depan tak? Tak payah. Tak payah, diri. Apakah contoh-contoh sihir? Okey. Apa contoh-contoh sihir? Awak semua dah tengok tadi kan gambar-gambar kan? Okey, tu bentuk dia. Ni apa yang dia boleh buat? Okey. Sihir pemisah. Okey, kawan-kawan ikut. Sihir pemisah. Sihir menimbulkan kebencian. Sihir menimbulkan kebencian. Okey, sihir ni kan, dia tak kira lah. Dia boleh guna kepada orang yang dah berkahwin, orang sahabat baik, ataupun ahli keluarga sekalipun. Boleh terpisah dengan sihir ni. Betapa jahatnya sihir ni. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Supaya persahabatan rakan-rakan kelas kita ni sentiasa terjaga. Ustaz nak bila Ustaz jumpa awak habis sekolah nanti, masih saling menghubungi. Amin. Okey, Banan. Sihir pengasih. Sihir pengasih. Betul-betul lah Banan. Okey, serius. Tak ada Ahmad sambung tak? Ahmad, boleh. Sihir yang kedua, sihir pengasih. Sihir menimbulkan kasih sayang. Sihir menimbulkan kasih sayang. Okey, sihir ni kan, sihir ni bahaya tau. Kadang-kadang macam sihir bertentangan dengan sihir pemisah ni, yang tu menjauhkan kan, yang ni dia nak mendekatkan. Okey, faham? Faham Ustaz. Contoh macam ada lelaki ni kan, dia berkenan dekat isteri orang kan, dia guna sihir ni kan, buat isteri orang tu angau dekat dia. Akmal tak? Jahat kan? Okay, next.
Okey, sihir seterusnya. Zul. Sihir seterusnya, sihir santau. Sihir santau. Sihir menimbulkan kesakitan. Sihir menimbulkan kesakitan. Seperti mana awak dah tengok tadi kan, yang patung tu yang pulas-pulas tangan apa semua tu kan, yang paku-paku patung, tu semua sihir ni lah, sihir santau. Yang kalau awak pernah tengok lah kan, ada yang kisah-kisah muntah paku semua tu, semua dalam kategori ni, sihir santau. Okay. Alright. Sihir yang keempat, sihir pelaris. Sihir pelaris. Sihir untuk menjatuhkan perniagaan seseorang akibat timbul hasad dengki. Sihir untuk menjatuhkan perniagaan seseorang akibat timbul hasad dengki. Okey, ni secara ringkasnya lah. Kalau ikut sihir pelaris ni kan, dia bukan saja bukan saja menjatuhkan perniagaan orang lain, tapi dia juga boleh mengangkat perniagaan dia. Kalau dia nak jatuhkan perniagaan orang lain kan, awak boleh tengok lah dalam kisah-kisah kat TikTok kan. TikTok sekarang famous kan. Ustaz tahulah awak semua ni geng-geng tiktokers kan. Ustaz, fokus. Okay, dalam boleh awak search kan, sihir pelaris ni kan. Jahat tak jahat kan, orang meniaga kan, pelanggan datang dia tengok kedai tutup, padahal kedai tu sentiasa buka setiap hari. Jadi pelanggan dia sepi. Ataupun kat kedai-kedai makan, boleh tengok podcast lah kan. Dia kalau yang untuk melariskan perniagaan dia sendiri, ada jin letak air dalam makanan apa semua tu. Geli. Kalau Ustaz nampak kan, muntah kat situ Ustaz. Tapi itulah, sebab tu kalau kita masuk kedai makan, kita kena baca lah Al-Fatihah apa semua tu, ayat kursi ya. Dan sebelum makan tu pastikan baca doa makan. Okey, semua dah hafal kan doa makan semua? Okey, Ustaz nak dengar, baca sama-sama. Okey, tanda tangan. Okey, Zali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana Fima razaqtana. fima razaqtana Wa qina adzabannar. wa qina azabannar. Amin. Amin. Itu asas lah antara usaha kita untuk melindungi kita daripada sihir-sihir ni. Okey, ni untuk pembelajaran kita. InsyaAllah lepas ni Ustaz ada banyak lagi permainan untuk sesi pengajaran pada hari ini.